Bila jumpa petikan, pertama sekali apa yang perlu buat? Untuk tahu baris dia. Terjemahan secara rambang setiap lafaz. Terjemahan secara rambang setiap lafaz. Ini apa terjemahan dia? Ini apa terjemahan dia? Ini apa? Okey. Pertama. Kedua barulah masuk terjemahan-terjemahan yang saya bagi tadi. Kemudian satu lagi yang penting, bila mubtada, ada mubtada, mesti ada khabar. Bila fa'il, cari bila fa'il cari fa'il. Dia masalahnya bila fa'il dia tak jumpa, jauh sangat, baru ada fa'il. Jadi dia tak terfikir dah nak cari fa'il. Macam tu juga mubtada khabar. Mubtada panjang, mubtada dia, khabar jauh sangat. Jadi tak terfikir nak cari khabar. Ada macam tu. Pertama, terjemahan secara rambang bagi ayat ni. Agak-agak tahu dia nak cakap apa ni. Dia cakap Musannif nak cakap apa? Dia cakap yang lahir dalam perkahwinan yang satu akan dinasabkan kepada suami dia. Tahu kan? Tahu. Secara rambang. Okey, jadi sekarang ni isi baris. Isi baris. Kalau anak apa? Kalau masalah anak. Waladun. Kan? Kan? Waladun. Ni nak baca apa? Du ke dadi? Du sebabnya? Nampak titik. Ada titik. Tak ada lain lah. Bacanya fawala. Ada tanwin ke tak ada? Cari kaitan antara dua ni. Cari kaitan antara dua ni. Dia tak ada. Ini dengan sahih ni. Jadi itu jadi dia punya mudah. Celah-celah ni letak terjemahan yang saya bagi. Saya bagi tahu. Wan buat Wan? Boleh? Baca. Letak apa-apa yang celah-celah ni. Anak kul tahu dah setiap. Zaujah tahu dah isteri. Fi dalam, pada, dalam. Zawaj perkahwinan. Yang sah. Betul. Betul ni? Baca kalau dalam Melayu cakapnya lah. Dinasabkan. Kalau dinasabkan majhul. Bila majhul macam mana baca dia? Yunsabu. Iman zaujah. Jadi yakin dah kat situ. Yang kat sini tak yakin ni. Fawaladu. Sebab tak ada tanwin? Sebab dia akan jadi mudah kepada kulin. Waladu mubtada. Dalam masa yang sama dia mudah. Wa huwa mudhaf. Tak boleh ada tanwin, tak boleh ada tanwin. Kemudian Fawaladu kulin. kuli kenapa baca kuli? Sebabnya dia mudah Kulin. Kenapa kulin? Mudah naik kepada Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ada tanwin ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Sebab dia dalam sama dia akan jadi mudah kepada zaujah. Dia akan jadi mudhaf kepada zaujah. Ada kulli zaujatin. Iwan boleh? Jadi tak boleh macam kullu ni kul ni untuk mudhaf ilaih pada waladu. Sebab apa celah ni kita boleh letak terjemahan anak bagi setiap. Anak bagi setiap. Bagi setiap. Ada celah tu bagi. Kulli baca. Tak ada tanwin. Zaujatin. Zau. Dia akan jadi mudah ilaih. Zaujati ketin. Sebab tak ada sebab untuk dia tidak tanwin. Okey, zaujatin. Fi zawaj ada tanwin ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Fi zawaji sahihin. Sebab dia Zawaji ke zawaju zawajah? Fi zawaji sahihin. Ada tanwin ke tak ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia mudah.
Mudaf kepada Pada sahihin. terjemah macam mana? Dalam perkahwinan Yang sah. Perkahwinan yang sah. Yang sah Tak Jadi sifat. sifat. Itu jadi sifat. Zawajin sahih. Jin sahihin. jadi ada tadi ke tak ada? Ada. Fi zawajin sahihin. Terjemah yang sesuai yang kan? Yang Itu itu sifat. sifat. Itu sifat kepada itu. Zawajin Jin sahihin. sahih Sahihin. sebab Sebab dia sifat. celah-celah ni boleh terjemah, Yang. boleh letak yang Ya. sahihin. Sahihin. Betul? Yun sabu. Jadi dia fi'lul Majhul. Sebab terjemah kita dinasabkan. Disahkan. Yun sabu. Ila Ila zawjiha. zau Jiha. ada tanwin ke tak jin? Tak ada. Tak ada. Sebab 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 dia tu adalah dia dah kat belakang. sebab, Dia ada. sebab dia ada belakang ni. Dia kat belakang dia sebab kalau jadi isim makrifat. sambung Ha? kepada tu jadi Ada tak ada. Tak ada. tak ada. Zaujiha dengan kata lain zauji Dia mudah ferinai sebab dia dah kalau isim campur dengan zaujiha ha ni kembali kepada hajar kepada Zaujah. anak Zaujah. Zaujah tu. zaujil zauja. Isteri, Zauja. suami gua ada isteri tu. Suami Yang Suami. mudah ferinai sebab isim campur dengan suami akan jadi mudah ferinai. Saya sebut kan. Dulu dalam. Zaujah. itu fi'il. Cakap. Isim campur dengan suami akan jadi mudah ferinai. Suami kepada suami bagi isteri. Suami bagi isteri. Kan boleh terima bagi. mudaf mudaf lain. Ha, mudah ferinai sebab isim campur dengan So suami. zawji tu mudaf. Mudaf. Ma tu mudaf lain. Suami bagi isteri. Suami bagi isteri. Ini mudaf ilaih. Dia zaujiha lah. Zaujah. Tak adalah tanwin. Yalah kalau segi nak sebut pun boleh zaujin ha tu. Okey, tapi kena tahulah sebab kenapa dia tak ada tanwin. Jangan ikut sedap kan. Sedap mulut. Lepas tu dah habis dah. Nak macam tu je. Khabar. Nak jadi khabar. Isim majrur. Dia ada mutadak dalam khabar dia. Okey, mubtada. Saya khabar. Kat mana sesuai letak terjemah adalah ialah itu ada. Antara banyak-banyak ni. Bila letak adalah tu dia akan jadi lebih faham. Yang sabu ila zaujah. Adalah dinasabkan. Ha? Kat mana? Yang sabu. Jumlah. Jadi dia berangkat pada ayat tu. Yang Sabu ila zawjiha jadi khabar dia. Itulah khabar dia. Cuba nampak ah? Kat mana sesuai? Terjemah letak adalah. Celah ni ke, celah ni ke, celah ni ke, celah ni ke, celah ni ke. Suaminya. Dekat yang sabu. Sesuai. Anak bagi setiap Isteri dalam perkahwinan yang sah adalah dinasabkan kepada suaminya. dengan kata lain jumlah ni Khabar. akan jadi Khabar. khabar. Khabar apa? Jumlah fi'il. Khabar Jumlah. jumlah Ya. bila khabar dalam bentuk jumlah maka fi Fi mahal. mahalli raf'in. Yalah, mubtada marfu', khabar mesti marfu' juga. Tapi oleh kerana dia dalam bentuk jumlah maka fi mahalli lah. Tak boleh nak kita kata yusabu ila zawjiha jumlah fi'liyah marfu'un wa alamatu raf'i. Ha, boleh. Alamatu raf'i. Dah ni marfu' ni. Sebab dia khabar kan, maka dia marfu' lah. Ha? Tak ada lah fi mahal. Fi mahalli dah ni marfu' ni. Kena buat. Sebab dia tu Ha? Tahu sebab apa? Ada dia yunsaba ada, yunsab pun ada juga. Yunsabu sebab apa? Sebab dia khabar. Ha, jadi yang ramai yang silap lah. Yunsabu marfu' sebab dia khabar. Oh, salah. Ha? Fi'il majhul kena marfu' ke? Dan jumlah tu kena i'rab lain. Sebab dia kan satu Dia jumlah. i'rab lain. Kena i'rab lain. Ya, lain. Maksudnya Okey, tak apa. Abaikan jumlah ni fi mahalli rafi' abaikan. Yunsabu saja. kita irab Yunsabu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sebab apa? Dia sunyinya dia daripada amil nasab dan amil jazam. Kali saya ulang. Hafiz. Kerana fi'il mudhari' bila tidak ada amil nasab amil jazam, maka Marfu'. masuk. Baca depan. okey.
Amil. Dia yang jadi marfu', jadi mansub, jadi majrur, dia ada amil, tukang dia. Zawajin apa sebab majrur? Sebab fi. Fi ni tukang dia. Tukang memajrurkan dia. Okay, jadi tukang tu ada yang nampak. Tukang memajrurkan. Amil yang memajrurkan, menasabkan marfu'ah, dia yang nampak dengan mata kepala. Fi, nampak kan? Nampak. Ada yang tak nampak. Contoh, amil maknawi. Contoh, mubtada. Siapa marfu'kan dia? Mana ada sebelum dia tak ada apa-apa yang marfu'kan dia. Begitu juga fi'il mudhari' yang tidak ada sebelumnya amil nasab dan amil jazam. Amil yang memarfu'kan dia adalah amil maknawi.